ke tandas. Sampai je dekat tandas tersebut, Husna dia buatlah apa yang dihajatkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuklah dalam tandas. Entah macam manalah time tu, dia rasa macam ada orang lain yang ikut sama berada dekat tandas tersebut. Dalam keadaan masa tu memang sunyi sangat. Tak ada pun orang lain yang datang selain pada dia masa jalan kaki tadi. Tapi bila dia dah berada dekat tandas tu, memang dia rasa ada orang. Cahaya dalam tandas tu pula dia macam malap-malap gitu masa tu. Lepas tu dia dapat ingatlah bunyi hujan rintik-rintik turun. Menambahkan lagi sebenarnya kerisauan dan juga rasa berdebar dalam hati Husna ni. Tapi dia gagahkan diri dia juga. Masa dia tengah nak buka paip kan, nak basuh lah, dia ada dengar tau bunyi pilih air dekat tandas sebelah pun sama juga. Dibuka juga. Jelasnya bunyi pilih air tu dibuka sampai dia boleh amati tau bunyi pilih tu. Seram rasa time tu. Masa dia tengah lalui, dia tak tahu tak ada orang, memang tak seram. Lepas tu memang dia tak boleh lupa dah rasa seram. Husna masa tu dia tak terfikir pula bunyi apalah yang menunjukkan seseorang ada masuk kat dalam tandas tu macam tu. Bunyi tangan orang ke, orang tengah kontrol paip tu ke, memang dia tak dapat nak bayangkan. Lepas tu kan, dia juga ada bagi tahu yang dia tak ada dengar pun bunyi